Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan, sebelum itu saya Azizul Haziq bin Muhammad Zaki, nombor matrik P159009, akan membentangkan fail amalan profesionalisme keguruan. Halaman pertama, selanjutnya falsafah pendidikan kebangsaan, visi, misi dan moto universiti, maklumat pribadi guru, Komisi 2 muka surat, surat kebenaran praktikum, kehadiran latihan mengajar bulan 6, bulan 5, bulan 4 dan bulan 3. Seterusnya maklumat sekolah, maklumat latar belakang sekolah, misi sekolah, bendera sekolah, logo sekolah, lagu sekolah serta carta organisasi sekolah. Seterusnya gambar kesekitaran di sekolah. Seterusnya adalah rancangan pengajaran tahunan RPT, yang sebenarnya saya telah mengajar 2 tingkatan 1. Dan juga tingkatan 3. Seterusnya senarai buku rujukan, dua butir buku telah digunakan, buku teks pendidikan Islam tingkatan 1 dan tingkatan 3. Seterusnya jadual kelas yang bertukar sebanyak sekali, jadi ada 2 jadual. Seterusnya senarai nombor pelajar, iaitu pelajar 2 kelas saya ajar, 3 lotus dan pelajar 1 lotus. Seterusnya adalah kertas kerja projek, tiada projek yang diberikan oleh sekolah. Seterusnya laporan program Syara Agung BUG, Sukan Tara SMK Pai Rumput, Majlis Bacaan Yasin dan Hadis 40, Iftar Perdana, Majlis Penutup Ihya Ramadan, Majlis Sambutan Ma'al Hijrah, pembuatan muzik video raya dan refleksi minggu peperiksaan. Mana telah mengambil seminggu untuk peperiksaan dilakukan. Mana pada minggu ini PDP tidak dapat dilaksanakan. Ini adalah lampiran jadual peperiksaan. Seterusnya kertas kerja program, iaitu mesyuarat PIBG, Agung PIBG, kertas program mesyuarat Agung PIBG. Seterusnya laporan aktiviti kurikulum. Saya hanya terlibat 2 sahaja kerana kekangan kesihatan. Dan ini laporan kedua. Seterusnya refleksi bulanan dan Komisi bulan 6, 5, 4 dan 3. Itu sahaja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.